menjelaskan satu ayat Quran yang selalu disalah tafsir tentang solat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nerakalah, siksa nerakalah orang-orang yang solat, iaitu mereka yang solat yang sahun, yang lupa dari solatnya. Ini tuan-tuan, satu kalimah dalam ayat ini. An solatihim. Ainun maknanya daripada. Kalau di dalam, Allah berfirman an solatihim sahun. Tidak fi solatihim sahun. Ini patutnya kita tahu. Kalau fi solatihim sahun, mereka yang lalai dalam sembahyangnya. Dia solat tapi ingat lain. Lalai dalam sembahyang. Tapi bila disebut an solatihim sahun, lalai daripada solatnya yang telah dikerjakan. 5 waktu dikerjakan. Menyebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita benar-benar menuhankan Allah. Tapi bila di luar sembahyang, kita minta tolong syaitan. Lupalah kita. Kita lupa apa yang kita sebut dalam solat. Orang inilah yang dimasukkan ke neraka. Kan banyak berlaku Banyak berlaku. Dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau saja yang kami sembah, kau saja yang kami minta tolong. Tiba-tiba di luar solat, kita minta sesuatu daripada makhluk. Memuja syaitan. Amalan sihir itu memuja syaitan. Sebab sihir itu dibinasikan oleh ahli hadis Ibnu Hajar Haytami. Sihir itu ialah sesuatu hajat yang dapat dicapai oleh seseorang manusia dengan pertolongan syaitan. Sesudah orang tersebut melakukan sesuatu yang dianggap menyembah syaitan. Jadi siapa yang terlibat dengan sihir berarti dia menyembah syaitan. Ini kan membatalkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah orang yang lupa daripada solatnya. Itu baru satu perkara. Banyak lagi. Dalam solat bukan main lagi. Tapi bila dia luar solat, dah lain. Misalnya apa dia? Bertindak di luar lunas hukum. Misalnya suka bergaduh. Solat, tapi gaduh-gaduh juga. Orang suka bergaduh ni berarti dia lupa solatnya. Ambil nombor ekor. Lupa solatnya.